Man, aku ingat kan, aku nak start bersukan lah Man. Kau ada tips apa-apa tak? Kau kalau nak bersukan, kau jangan beli kat pasar malam. Kau kena ACL. Tahu ACL? ACL, tahu. Apa? LCL, apa dah? Aku cakit lutut. ACL, aku cakit lutut. Oh. Dia satu lagi tips aku beritahu kau lah. Okey, jadi atlet ni kan, make sure kasut yang kau beli tu sebelah lain. Tu kasut ni, dia tambah horsepower lagi. Bila kau lari tu, dia ada boleh cocok angin tu. Man. Ui. Tak apa. Aku pun sesak nafas kat ni. Dalam mall kan, sejuk. Jadi tekanan tu rendah. Kau main motor kan, cocok angin kan. Running sama ke? Kau nak check size, kau tengok tangan ni kan. Kat sini size M. Check size kat sini. Kat sini. Oh, okey. Kawan, kau jangan dengar orang macam ni. Dia orang ni tak ada knowledge sangat. Aku dah biasa lah masuk event-event ni semua. So aku tahu lah macam nak tengok. Tok siapa pelari Malaysia tu yang Azusni Awang tu. Itu kau tahu juga ni lah. Oh. Lama Man, MU Man. Satu lagi, kau nak bersukan ni, kau jangan bergaul dengan fan-fans yang toxic. Kita check ni lah, macam Liverpool best. Kau kena pakai slipper ni. Kau boleh control kau punya pernafasan. Temperature arrest tu. Yang sesak nafas tu kan. Beli satu kau. Macam aku dulu, aku ex-player. Memang support gila kawan-kawan nak bersukan ni. Betul kau try masuk. Aku pakai kasut bola ni tadi, aku dah oleh kau. Macam apa nama tu? Afrin Shauki. Ahirun Rashid. Man, berapa banyak lagi kita ambil tu? Tak apa, nanti aku bincang dengan anak dia. Boleh dapat diskaun punya. Man. Ni lah kawan aku. Man, yang kita merendah desa tu, tak ingat? Hossein kan? Saya Hassan. Ni member aku ni. Nanti jumpa lagi Alright. Mantap. Member aku tu. Bila dah buka kedai besar kan, penat dia busy kan. Tak apa. Kalau tak ada diskaun pun tak apa. Boleh. Aku try minta point lah kat dia. Alright. Banyak ni tak apa. Biar aku tolong pegang untuk kau. Siap lah kau. Dah banyak apa semua kan. Bapak kat duit aku beli banyak ni tu. Ni token pun dah kenal kau kan. Ya. Next time kalau nak beli, kau beritahu je aku. Kita datang Alisan. Oh, okey. Jom kita pergi makan-makan dulu. Alright. Roti-roti sikit. Okey.